Dah kenapa menjerit pula tu? Kalau nak tahu apa yang berlaku, sila stay tune. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam rancangan kami. Kali ini Hari Raya Haji 2026. Kami akan berkumpul sekali lagi di homestay yang terletak di Berang, Perak. Berang, Perak ke Selangor? Tak pasti. Tapi saya akan letak link kalau anda berminat. Rumah ni sangat besar. Ada 6 bilik dan 6 bilik air. Ada hall yang besar begini, cantik, kemas, bersih. Ada ruang makan. Yang penting ada dapur. Balik tayang tu, balik naik bas. Kan? Nampak dekat sini ada ruang TV, ada karaoke. Kat sana ada dapur. Seperti biasa, nama pun raya kan? Mestilah ada makanan raya. Dia nak nasi. Masak merah. Rendang. Paru. Sayur. Dan lagi. Apa ni? Black pepper? Yes, ni apa? Makan black pepper. Malam ni ada masak-masak ke? Ni dah ada ni. Tidur je. Ayam black pepper awal. Untuk hari pertama, tim ni je yang ada untuk mandi swimming pool. Tunggu tim yang lain datang ya. Kalau dah malam betul, dah malam buta. Dah kuih-kuih gila. Yang malam buta main dengan hantu. Ni sesudah subuh. Tengok tim mana yang ada. Ni tim daripada Segamat. Awal pagi diorang dah mandi swimming pool. Agaknya dia cuma komplain tak cukup tidur je. Masak tu apa? Habis ke? Habis tolong. Dengan apa? Kari. Breakfast mi kari? Boleh. Boleh. Tak payah kan? Susu kan? Dia nak susu. Sikit je. Sikit je. Buat syarat dia. Lepas tu kau makan dia juga situ. Kau tumpah Sikit je. Buat rasa je. Dah, tak tanya je. Tanya tak cukup lah. Bukan, itu nenek. Kalau tahu. Ada siapa pun tahu.
dah habis menyanyi, dia orang semua pergi naik Fraser Hill. Tinggallah kita orang kat rumah. Tengok dah monyet-monyet ni. Banyak monyet dekat rumah ni rupanya. Tengok tu. Dia main slide. Macam tu hebat. Sementara tunggu dia orang turun daripada Fraser Hill, kita yang kat rumah ni pun masak-masak. Buka lah, tengok. Kuat lah. Lalu nak balikkan semula kan? Dan masa tu dinner tadi kita nak masak tidak goreng bihun. Bihun in the making. Masak nasi, biryani, bihun goreng. Ayam masak. Nasi apa? Biryani? Biryani berak. Biryani berang ni. Dah jadi berang ni. Jadi dimasukkan apa tu? Yogurt ni. Ini seorang-seorang je. Yes. Sunyi rumah besar-besar macam ini bila tak ada orang. Masa ni dia orang belum turun lagi daripada Fraser Hill. Dengar cerita ada yang muntah belahak turun daripada Fraser Hill tu. Nasib kita orang tak naik saja, nak duduk santai-santai kat rumah je. Daging pula, tadi ayam, daging. Nak makan nasi ke nak makan? Next, makan dessert. Selamat pagi. Ini hari terakhir kami di sini. Sedap. Hungry. Nasi goreng, nasi biryani, bihun goreng. Apa tu? Dia lama.
berjerit tadi tu, si budak 99 ni boleh bersin sampai keluar hingus. Keluar kabut dah semua jadi tisu. Kalau tak pula SM boleh kat kita. Terima kasih. Allah tu. Jatuh cik. Nah. Jajan. Terima kasih. Cik. Masa untuk berpisah. Biasalah ada pertemuan, mesti ada perpisahan. Salam awak pula. Di sinilah pengakhiran trip kami kali ini. Bagi. Dah salam Mak Lang kan? Faizal dah salam. Bye. Mak Lang. Hello, Mak Ayah. Salam lagi sekali. Sekali. Bye. I love you. Mam. Setiap pertemuan ada perpisahan. Semoga trip kali ini akan menjadi kenangan. Salah dan silap harap dimaafkan. Next, trip ke mana kita ni? Busuk keluar pula. Oh, keluar beg hitam. Long, abang telefon dong. Abang telefon. Sebab kita pulang pukul 11. Kita pulang pukul 11. Kau ada transport nak pergi.